Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berbahagia Datuk, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya Ramadan yang penuh barakah ini dapat kita sama-sama jalani ibadah sepanjang masa yang Allah kurniakan kepada kita semua. Perkongsian saya pada hari ini adalah bertajuk zakat fitrah dan infak sepanjang Ramadan. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim dalam surah Ali Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, kamu tidak akan memperolehi kesempurnaan sehingga mana kita menginfakkan sesuatu yang kita sayangi. Apa yang kita infakkan tersebut, sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala-galanya. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian. 3 infak yang boleh kita laksanakan sepanjang Ramadan. Pertama, kewajipan zakat fitrah Allah telah tetapkan kepada umat Islam untuk dilaksanakan sepanjang Ramadan ini. Maka kita sebagai umat Islam hendaklah mengambil peluang mengeluarkan sebahagian daripada harta kita ini untuk diberikan kepada asnaf-asnaf yang boleh dikategorikan untuk kita agihkan pemberian zakat fitrah kita. Zakat ini memainkan peranan penting untuk membersihkan harta yang kita ada dan juga dapat memberikan satu kesempurnaan dalam rezeki yang kita perolehi. Zakat ini memberikan satu kekuatan kepada kita dalam semangat untuk memberi, semangat untuk kita merasai bahawasanya setiap apa yang kita ada itu orang lain juga perlu merasai apa yang kita rasa. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ayat Al-Quran lain yang menjelaskan tentang kesungguhan Allah menyuruh untuk kita mengeluarkan sebahagian daripada harta kita. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maksudnya, kamu keluarkanlah sebahagian daripada harta kamu itu untuk dibersihkan harta tersebut. Bermaksud, harta kita ini bukannya semuanya milik kita. Ada bahagian yang perlu dikeluarkan untuk diberikan kepada asnaf-asnaf yang berhak untuk membersihkan harta yang kita miliki. Dan ini boleh kita tunaikan melalui zakat fitrah. Zakat fitrah wajib kita tunaikan untuk diri kita, isteri kita, anak-anak kita dan juga mereka-mereka yang berada di bawah tanggungan kita. Perkara ini perlu kita tunaikan sehinggalah berakhirnya Ramadan dan sebelum kita menunaikan solat Aidilfitri. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Infak yang seterusnya, yang keduanya adalah infak ihya Ramadan yang boleh kita agihkan kepada mereka yang berbuka puasa di masjid ataupun di rumah sendiri. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada bulan Ramadan, masjid dan surau-surau mewawarkan supaya
ramai umat Islam untuk mengagihkan, menyertai infak sepanjang Ramadan. Perkara ini amatlah penting untuk kita jadikan amalan yang sedikit sebenarnya mendatangkan pahala yang begitu besar kepada kita semua. Infak kepada mereka yang berbuka puasa mendatangkan satu kelebihan yang cukup besar kepada kita semua, iaitu apabila mereka merasai infak yang kita buat untuk berbuka puasa, segala ibadat yang dilakukan oleh orang yang merasai infak kita tersebut, pahala tersebut kembali juga kepada orang yang memberikan infak untuk berbuka puasa tersebut. Maka di sini rezeki yang ada kepada kita semua itu hendaklah kita bersedekah atau memberikan infak tersebut ke masjid-masjid untuk diagihkan kepada mereka yang menyertai iftar jama'i yang selalu di surau dan masjid buat setiap hari. Dan pahala yang dilakukan oleh mereka yang berpuasa tersebut tidak akan mengurangi, malahan pahala tersebut boleh diberikan kepada orang yang menginfak. Perkara ini hendaklah kita jadikan satu kelebihan dalam kita menyertai infak dalam bulan Ramadan ini. Infak yang ketiga yang terbaik untuk kita laksanakan sepanjang Ramadan ini adalah infak kepada al-muqarrabin, yakni orang-orang yang terdekat, untuk mengukuhkan silaturahim antara kita. Perkara ini perlu juga kita tanam dalam hati kita bahawasanya harta yang kita ada perlu kita berkongsi dengan orang yang terdekat dengan kita, terutama sekali isteri dan anak-anak, ibu dan ayah, juga adik-beradik kita yang berada dalam kesusahan atau memerlukan bantuan dan pengagihan yang perlu dibantu. Perkara ini merupakan satu tuntutan daripada syariat untuk mengukuhkan tautan ukhuwah dan silaturahim sepanjang Ramadan ini. Ramadan mengajar kita erti kegembiraan kepada mereka yang berbuka puasa, kepada mereka yang memerlukan dana untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik. Maka bagi kita yang mempunyai rezeki yang lebih, hendaklah kita cuba meletakkan dalam minda dan pemikiran kita bahawasanya rezeki yang ada itu perlu kita kongsikan bersama dengan ahli keluarga kita, ibu dan ayah kita, dan juga adik-beradik kita yang berada di kampung atau berdekatan dengan kita. Hal ini perlu kita lakukan bertujuan untuk kita meletakkan Ramadan ini pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan kita insan yang sentiasa membudayakan budaya infak dalam hidup kita. Sebagai kesimpulannya, dapatlah kita ambil mudah-mudahan Ramadan kali ini dapat memberikan satu semangat dan kekuatan kepada kita untuk menjalani ibadah Ramadan dengan penuh barakat dan membudayakan budaya infak yang sangat dituntut oleh syariat. Saya mendoakan Ramadan Al-Mubarak ini dapat memberikan kelebihan kepada kita semua untuk memperbanyakkan amal soleh dan juga rutin-rutin yang boleh mendatangkan amalan khair dan juga pahala yang berlipat kali ganda melalui ibadah membaca Al-Quran, berzikir, solat tarawih, berinfak khususnya dalam usaha untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dan membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurnanya.
yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk dan lemah itu adalah kekurangan, kelemahan saya sebagai manusia biasa. Saya mohon keampunan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.